Ini juga pengasingan hari ni Korang fikirlah apa saya cakap. Now adalah pengasingan. Hak, batil. Dah rekod dah. Now is pengasingan. Fikirlah, fikir. Kita tunggu Salim Kongkang. Mana Salim Kongkang? Dah masuk lah? Tak ada pun. Okey, sementara nak tunggu Salim Kongkang ni, saya buka soalan lah. AB jangan answer. AB nanti saya pusing. Kalau Salim Kongkang naik, saya akan pusing. Bagi korang nampak muka Salim Kongkang tu. Setuju? Kau setuju tak? Kalau Salim Kongkang naik, saya akan buka nanti, pusing dengan kamera, bagi nampak Salim Kongkang ni. TikTok nama Bumi Angus. Sebab banyak akaun tak boleh BC. Yang ni boleh. Dia nak sangat kan. Lama kita ni makan nasi putih ni. Lauk tak ada ni kan. Dah lama tak ada lauk ni. Mana dia? Takkan tengah hisap kot. Tengah hisap apa? Okay. Saya buka soalan. Dia petik jari, dia kata. Tengah aiskrim. Kau jangan, anak kan tanya kan. Payah pula kan. Selak file dulu. Suruh dia selak file. Baru request. Salim pergi selak file. Bagi tahu dia selak file dulu. Saya mati kan lawan Anwar Ibrahim ni. Bukan suka-suka cakap. Kau tengok macam mana mereka hari ni. Kau nampak, jangan cakap tak nampak lah. Mereka kan saya dah bagi tahu. Kau pergi tengok Joe Bedul, Ubi Kayu, Fahmi, Udin Pokang. Kau tengok betul-betul ni semua ni. Pergi tengok. Jangan percaya, pergi tengok. Alamak. Nampak kisah okok? Mana saya nampak kisah okok tak? Mana Salim Kongkang Dah kena warning lah. Kita nak tanya 4 soalan tu je. 4 soalan nak tanya. Dia boleh tanya 4 soalan, saya tanya dia 4 soalan, dia tanya saya 4 soalan. Korang setuju? Saya tanya dia 4 soalan, dia tanya saya 4 soalan. Dan setuju tak? Saya setuju. Dia tak ada kot. Kenapa tak boleh pecat? Dalam perlembagaan, tak ada atau yang mana dalam perlembagaan itu, Perdana Menteri boleh dipecat. Perdana Menteri apa dia hilang sokongan majoriti ahli parlimen, dia sendiri kena letak jawatan. Dia sendiri. Tapi Anwar Ibrahim ni muka tak tahu malu. Beruk mak ye. Anwar ni tak tahu malu, dia tak nak letak jawatan. Ni masalah kita sekarang. Assalamualaikum, brother. Apa-apa, brother? Sihat, brother? Boleh pakai mic. Assalamualaikum, brother. Apa bang? Sihat? Waalaikumsalam. Sihat, brother? Sihat tak? Saya tanya, brother. Sihat tak? Tak dengar saya cakap. Tunjuklah muka tak keluar pun. Tak. Muka ada dalam kereta. Mana tak boleh tunjuk dalam kereta. Dia gelap sikit. Nampak muka saya? Hitam mana nak nampak kan? You okey tak? You okey, bro? Ya. Saya nak pusing nak macam mana nak setting ni. Tak apa. Hantar. Kalau apa tak ada masalah. Orang you masuk. Saya nak setting. Ya. Apa-apa. Sihat abang Apa kejap.
Kita nak Tak ada bagi masalah, tak ada masalah. Okey kan? nak pusing ni jap. Nak pusing apa? Pusing. Sampel kejap. Oh, pusing-pusing. Macam mana pun boleh pusing ni. Tak ada masalah. Bro, macam mana? Sihat, bro? Alhamdulillah sihat. Amin, amin. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Allah, awak pula tosle kat saya. Yang ni macam kartun. Dia macam Pak Lawak pula. Aduh. Kita nak bagi Janganlah buat macam Pak Lawak. Saya okey lagi. Muka saya masih cerah lagi. tak boleh lah. Dia backlight lah guys. Tak boleh nampak lah guys. Korang kena pergi dekat Korang kena pergi dekat TikTok lah. Tak boleh buat apa lah. Tapi saya nak tanya, bila saya cakap live dalam kereta ni, dia akan bang, betul tak? Saya pun bukan pandai pasal TikTok. You hebat lah. Saya nak tanya, boleh tak Izzat saya duduk, saya berhenti, kita buat live, boleh bro? Berhenti Kita lah. cakap macam ni lah baru sample bro. Duk bergaduh apa bro, betul tak? Duduk di kedai kopi, minum air, makan roti canai ke, baru cantik kan? Ni bawa kereta ke ada orang bawa kereta? Saya mesti pilot saya lah bawa. Apa salahnya? Saya ada duit, saya bayar gaji, tak ada masalah. Saya boleh keluar rumah, boleh bawa kereta seorang, tak ada masalah. Saya tak ada masalah bro. Saya okey dia. Sekarang ni dia Ya. Dah nak start Dengar. Apa dia? Salim. Apa Ya. Apa masalah kau Salim? Saya tak ada masalah abang. Saya cakap pasal nama janggut. Tapi abang rasa, saya start pada abang rasa baru saya berperang. Padahal saya tak ada apa dengan abang. Tak ada apa langsung. Yalah, Saya tak sebut nama abang langsung. Kau nak kerat lidah lah, apalah, semualah petik jari. Saya kerat lidah. Adakah saya sebut nama abang betul? Adakah nama abang benda tu? Aku dah boleh Adakah nama abang betul dalam IC benda tu? Cuba ulang balik. Adakah abang? Papa Bomo, aku kerat lidah hang kalau kau dapat. Adakah nama you Papa Bomo dalam IC? Papa Bomo ke Papa Gomo? Papa Gomo ke Bomo? Dia Bomo dengan Gomo ni sama. Tapi benda tu, dengar. Abang bagilah saya cakap. Abang bagilah saya cakap pula. Okay, aku bagi 4 soalan, kau tanya aku 4 soalan. Okey, setuju? Saya dah jawab dekat abang dah. Saya nak tanya kat abang. Saya ni tak pandai nak bercakap, tapi kalau nak berperang boleh. Berhadapan. Saya ni dalam TikTok mana pandai abang. Saya orang tak ada pelajaran, buta huruf. Kau nak jumpa aku buat apa? Aku dah buat report polis lah. Report polis kat saya, nama Papa Bomo. Tak makan dia pasal saya tak betul benda tu. Aku dah buat report polis, aku serahkan polis dah. Kau tak payah nak jumpa-jumpa aku. You kena tahu, report polis ni, kalau saya sebut nama you, kalau you terasa tu, okey lah, undang-undang boleh ambil lah. Ni polis dia kata Papa Bomo ni siapa? Dia tengok dalam IC tak makan lah. Tak kisahlah. Sekarang ni 4 persoalan aku sekarang ni, kau nak jawab ke tak? Kau dah minta visi. Sekarang aku dah buat visi ni, 4 soalan. Aku ni tak pandai nak tanya. Hang tanya apa pun berjawab. Apa pun reti cantik. Soalan pertama, itu hari hang kena bisul kat mana? Okey. Dekat Bontot lah, lagi kat mana takkan hang. Okey, aku nak tanya. Hang dah tanya kat aku. Aku nak tanya kat hang pula. Boleh aku tanya soalan ramlah kat hang? 4 soalan aku tanya, hang tanya aku 4 soalan. Hang satu, aku satu lah, bro. Aku tanya 4, hang tanya 4. Hang satu, aku satu. Hang satu, hang aku tanya hang satu. Tengok perlu ada yang koyak. Relax. Belum, relax. Kita nak silaturahim. Aku nak tanya Kak Ang, betul ke Salim Kari ni bagi tahu Kak Ang, Ramlah main bontot Ang, hang sikit punya jambang gila-gila ni, sikit punya mafia. Kita cakap dalam TikTok, kok belakang-belakang tak mau kita cakap depan-depan. Awak Salim Kari ni punya kuanjak sanggup boleh kata Kak Ang, pasal apa tak mau report Salim Kari? Aku pun rasa malu, Ang sikit punya mafia muka. Aku respect Kak Ang tau. Tapi aku tak puas hati benda ni. Tapi aku nak tanya benda ni Kak Ang, sama ada betul tak? Ang bilang dekat Ang punya apa? Semua lalapot aku pun tak tahu nak sebut. Papa Bomo, sorry Papa Bomo. Dan kita nak silaturahim ni. Kalau hang betul tak buat, hang mengaku hang tak buat. Sebab apa? Kadang-kadang hang kata aku gay. Tak apa, hang kata apa. Tapi cari proof yang betul. Aku Papa Bomo, aku tak mau gaduh. Aku tak reti Papa Bomo nak gaduh dengan orang. Aku tahu nak berbaik dengan orang. Tapi aku geram juga Salim Kari. Hang kata aku bagi iPhone 17. Hang kata aku bagi skapa. Wallahi aku tak pernah bagi duit kat dia. Tapi yang kata bagi duit tak ada masalah. Proof kalau dapat 1 million aku bagi kat Hang. Aku bagi telefon 17 kat dia. 1 million aku cabar aku bagi. Fitnah buat apa? Kita berdosa, kita sesama Islam abang. Betul tak abang? Soalan, kita nak mati. Soalan ni, nak jawab soalan ke tak jawab soalan ni?
Tu hang jawab. Aku tanyakan hang jawab. Okey, hang jawab. begini. Yang saling kari. Ni belum habis saling kari lagi. Pasal apa hang tak mau saman saling kari sebut nama hang betul. Ramlah main bontot hang di belakang tu. Aku rasa geram kat dia juga. Aku bukan support dia sangat. Tapi aku nak tahu sama ada. Pasal apa hang tak mau report nama dia? Dia memalukan hang. Pasal sebab apa? Okey, dah. Okey, baik abang. Silakan abang. Aku tanya 4 soalan, engkau tanya 4 soalan dekat aku. Okey? Tak, satu-satulah. Hang satu-satu tak sah. Hang satu, aku satu dah. Okey. Yang kedua hang pula. Tadi aku dah tanya satu. Okey, aku jawab satu. Aku dah bisul kat Ya, mana? ya, Aku abang. bisul kat bontot. Okey. Ya abang. Silakan. Dah hang tanya soalan kat aku jawab. Okey. Okey abang. Silakan abang. Steady Salim. abang ah. Steady abang. Okey. Salim Parpu. Tak abang. Steady ya. Okey. Salim Parpu. Okey abang. Salim Okey, Parpu. abang, baik. Kau baru je kenal Salim Parpu ni. Ya. Aku Betul. dah kenal dia lama dah. Okey. Dia ni hidup dia dalam keadaan yang malang. Okey. Daripada tak tahu apa, aku tarik dia bawa keluar, buat live, aku ajar dia semua dengan hijab dia semua. Okey. Tapi akhirnya dia kianat lah. Dia tak boleh tengok orang lebih, dia kianat lah sebab duit. Oh. Dia tak ada duit. Siapa saya bagi duit? Saya tak bagi. Walk-in saya tak bagi. Dia tak ada duit. Okey. Jadi dia beranggapan boleh ikut Tuan Mahathir ni, Tuan Mahathir bagi duit. Tuan Mahathir tak bagi duit pun. Okey. Jadi oleh kerana tu dia dah tak boleh tahan, maka dia pun terus fitnah kepada aku ni. Okey. Okay? Jadi fitnah dia macam-macam lah cerita. Bukan aku je kena fitnah. Habis semua orang dia fitnah. Orang yang mengaji pun kena fitnah. Habis semua orang dia fitnah. Engkau ni baru kenal je. Engkau tunggu besok nanti kena ramai sikit yang kau pun kau tahu. Jadi dia bagi tahu kata Sir Azri ni, Wan Muhammad Azri kena tutur dengan Ramlah, kena balon dengan Ramlah dekat Singapura. Okey. Kenapa tak ambil tindakan saman pada dia? Ni Salim Abdul Rahman. Ya. Sebelum ni dia fitnah bos Jebat dengan Cikgu Bat. So mereka dah ambil tindakan saman. Dia tak jawab sampai sudah saman tu, sampai pergi tampal dekat depan rumah pun dia kata tak dapat surat saman. Dia tak ada duit. Kalau engkau orang yang kau kata engkau ada duit, engkau pun tahu nak saman orang mahkamah ni, kau pergi mahkamah tinggi paling kurang 20,000. Dia tak ada duit. Saya tak bawa rumah. Saya tengah bawa dalam kereta takut kena bank ni. Saya dengar apa orang cakap, cuma saya tutup gambar saya sekejap. Okey, alright. Kalau kata Salim Parpu ni, dia cakap kena koron dengan Ramlah lah, siapa apa semua. Orang macam dia ni aku tak layan lah. Sebab dia pada aku dah, dia dah gone case dah. Dia ni dah mereput dengan sendiri dah. Tapi dia boleh buat cerita lah. Sebab itu cerita pelantar ni. Salim, kau kena tanya dengan si Parpu ni. Cerita pelantar. Sebab tu saya nak tahu fakta dia kan. Supaya kita ni tak berkelahi. Betul tak? Tanya dengan dia. Silakan Pak Umar. Cerita pelantar tu daripada mana? Cerita pelantar tu daripada dia. Tanya dengan dia lah. Okey. Jadi kalau katanya kenapa tak ambil tindakan, orang macam gini tak ada guna dah. Dia akan mereput sendiri, akan mati sendiri dia. Besok-besok dia bunuh diri je. Okey. Okey, baik Pak Umar. Saya pula tanya soalan dia lah. Okey Jadi kalau katanya aku kena liwat ke tak liwat? Aku ni lelaki saya senang lah, tak payah saya cakap dah pasal ni lagi kan. Saya kena check. Ya bang, ya. Aku ni lelaki. Aku ni lelaki sejati. Aku ni pecinta wanita. Tapi kalau you kata lelaki sejati, saya pun lelaki sejati juga. Kau tanya soalan tu. Jadi kau cakap aku kena tutur dengan Ramlah lah, aku kena balon belakang lah. Aku nak bagi tahu aku ni lelaki sejati. Aku ni pecinta wanita. Zaman nakal aku ni, aku tak pergi enjoy dekat Singapura. Alright. Aku enjoy dekat Thailand. Enjoy aku. So, saya ada kat bawah ni sorry Aku enjoy dekat Thailand ni dengan perempuan. Aku tak enjoy dengan lelaki Salim. Okey, baik. Okey? Baik. Jelas. Ya, okey. Jelas. Soalan aku yang kedua ni. Okey. Daripada mana kau punya kekayaan kau ni? Kau meniaga apa yang kau kaya, kau bagi duit sumbang, bagi baling-baling duit. Daripada mana? Baik. Terima kasih. Saya jawab pula ya. Kekayaan, nak kata kekayaan tu tak. Tapi Allah bagi rezeki, saya buat ayam dulu, boleh jual satu hari sampai 20,000 ekor ayam. Sehinggalah saya bankrupt, bankrupt. Waktu tsunami tu, saya keluarkan duit syarikat terlalu banyak. Pinjaman bank pun saya buat banyak. Tetapi saya, jenis hidup saya ni suka tolong, suka memberi rezeki. Waktu COVID dulu pun, saya keluarkan hampir-hampir 3 juta ringgit Malaysia
waktu COVID, siapa tak boleh keluar, tetapi saya memberi bantuan beras, minyak, gula, susu, dapat keuntungan besar daripada saya buat ayam tu. Yang kedua, saya ada banyak juga buat kerja rezeki yang saya dapat datangnya dari Allah kan. Tapi saya perlu cerita itu semua apabila tindakan PDRM ataupun SPRM, saya cabar mereka untuk melihat saya punya statement-statement. Kau meniaga apa? Kau meniaga apa? Tak perlulah awak nak tahu semua. Takkan saya tak pernah tanya banglo awak nanti. Awak tanya soalan saya nak jawab nanti. Aduh, ya Allah, awak pula jawab. Macam mana saya nak cakap? Bukan, kalau kau cerita rezeki daripada Allah. Semua orang rezeki daripada Allah. You kena dengar lah dulu. You kena dengar dulu saya cakap. Macam mana kau tanya soalan kat saya nak jawab. You nak macam nak berperang tak ada masalah saya. Sekarang ni kau cakap kita nak berperang ataupun kita nak cakap baik. Kau meniaga apa? Tak, kau nak cakap baik atau tak? Kau meniaga apa? Kau meniaga apa? Saya bisnes ayam. Sekarang lagi saya ada restoran yang boleh untung satu hari tinggal 40,000, 50,000 Saloma. Itu adalah kepunyaan saya. Faham? Daripada pagi sampai ke malam, boleh bisnes sampai satu hari 100 lebih sana. Kalau tak percaya, cuba datang. Tanpa orang berhenti datang masuk. Itu semua rezeki halal. Papa Bomo, saya nak beritahu. Okey, soalan yang kamu tanya dekat saya tu saya jawab. Boleh saya tanya soalan yang kedua? Boleh, sila. Boleh ya? Kita nak berunding cara tidak ada peperangan atau kezaliman. Baik, tanya je. Dengar dari mana yang saya duduk Sungai Buloh, saya duduk dengan Anwar Ibrahim. Saya cabar sampai PDRM dan SPRM kalau ada telok nama saya dalam sistem, sila buktikan 1 million saya offer pada PDRM. Apa soalan ni? Apa soalan ni? Ya. Soalan dia apa? Yang kan kamu tanya, tolong jawab pasal apa saya duduk Sungai Buloh. Kes apa? Bila masa saya duduk Sungai Buloh? Kalau kamu boleh dapat kenyataannya, Sungai Buloh saya duduk, saya akui saya tipu pada rakyat saya duduk Sungai Buloh, saya kata tidak. Saya tidak pernah masuk Sungai Buloh. Daripada mana information tu? Okey? Okay, soalan ni lah. Okey, silakan Bapak. Ini soalan ni lah. Ya. Okay. Soalan dia kena dengan soalan aku juga. So macam mana kau kenal Anwar Ibrahim? Baik, saya jawab ya. Sewaktu reformasi saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim masa itu Perdana Menteri Malaysia adalah Tun Mahathir. Saya melihat orang ini memperjuangkan nasib orang Melayu. Ini bagi saya lah, bagi you tak tahulah, saya pun tak tahulah. Bagi saya jawab. Dia memperjuangkan nasib orang-orang miskin, dan dia teringin nak jadi Perdana Menteri. Dia nak buktikan sebagai pemimpin yang menjalankan tugas amanah Allah, menjaga kemiskinan, menjaga rakyat, menjaga ekonomi. Dan sehinggalah dia waktu akan dilantik dia sebagai Perdana Menteri 7, tapi tidak jadi, dikhianati. Tapi rupanya Allah tahan dia, suruh melihat siapakah pemimpin 7 dan pemimpin 8. Saya mengikuti, okey? Kata bagaimana tanya, dan 8. Wah, tidak jadi. 9. Dan saya pergi ke rumahnya, selalu ada macam baca Al-Quran kan setiap hari Khamis. Oh, saya melihat ramai. Ada ratusan orang, hampir ribuan orang ada. Dan saya melihat orang ini. Dan selepas perjuangan PRU berapa yang tak silap saya nampak dia jadi Perdana Menteri. Wah, dan saya kenali dari perjuangan, saya ikut dia pergi mana pun, pilihan raya saya pergi. Dan waktu dia kempen itu saya mengikuti bagaimana dia cakap dan rakyat turun, bagaimana di dataran Merdeka, bagaimana keliling Kuala Lumpur banjiran jutaan orang. Jadi saya tengok ada harapan dia menjadi Perdana Menteri yang orang sayang pada dia. Jadi saya mengikuti dan saya ada rezeki, saya buang pada rakyat, saya mengangkat, cuba dia, dari situlah saya berminat politik dan melihat. Saya harap, saya menyakini dia menjadi Perdana Menteri yang ke-10 tu Allah dimakbulkan doa-doa mereka semua. Tapi Allah makbulkan doa dia sehinggalah dia dikhianati sampai pemimpin yang ke-9 menjadi Perdana Menteri. Tak silap saya itu Ismail ya, tak silap saya ke-9. Kan? Lepas tu itu saya tak pandai politik. Saya ni buta huruf kan. Saya cuma memberitahu. Apabila Perdana Menteri yang ke-10, saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya minta pada Allah, sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau betul-betul dia khianat kepada rakyat dan dia khianat kepada Islam dan pada agama lain, kau turunkanlah dia bala, kau turunkan dia, laknatkan dia.
Tapi saya tengok 3 tahun setengah kunut nazilah dibaca bermacam-macam. Kenapa Allah tidak bagi? Masih Allah di hadapan, di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehinggalah hari ini kemajuan negara, rakyat kemiskinan dia dapat atasi, ekonomi dia dapat atasi. Bagaimana Thailand dan Kemboja dia dapat. Jadi saya tarik minat saya lagi untuk menyokong harta saya seberapa banyak untuk menyokong dia. Wallahualam, silakan. Soalan aku, macam mana kau boleh baik? Itu yang saya kata, you tak faham lagi. Saya kata saya kenal dia kerana perjuangan dia. Yelah, itu yang saya kata. Punca tu kat mana? Macam mana kau boleh dapat? Punca dia daripada reformasi. Saya melihat bagaimana dia ditindas. Bagaimana dia ditangkap. Bukan nanti. Awak tanya, kadang-kadang saya nak cakap yang ni. Kadang-kadang penonton tengok nanti jadi gila kan. Kau dengar saya cakap. Kau tanya soalan, saya jawab. Reformasi dia itu, rakyat tahu dapat rasa. Sehinggalah hari ini. Tahun berapa tu? Apa dia? Tahun 1998 lah. Itu semua saya tahulah. Perjuangan tu semua. Macam mana kau boleh jadi rapat? Rapat itu masa dia masuk penjara, saya melihat bagaimana rakyat keluar. Sehinggalah saya berminat untuk bersama memperjuangkan. Itu. Ada tanya soalan lagi? Bukan. Kau rapat ni punca daripada mana? Ramai orang ikut Anwar Ibrahim. Ramai orang ikut. Bagaimana kau rapat dengan Tun Mahathir? Kita tak rapat dengan dia. Saya pun tak dapat dengan dia. Cuma saya memperjuangkan kepada dia. Dia mana dia pergi, dia nampak saya memperjuangkan, sokong kepada dia. Salahkah saya berbaik dengan Perdana Menteri? Kamu juga berbaik. Macam kamu kata kepada Najib kan? Bermacam-macam. Hari ni kau puji. Saya pun kadang-kadang tak tahu nak cakap pada kamu pula. Sebab kau cakap kau ikut perjuangan reformasi. Ramai orang ikut perjuangan reformasi Anwar Ibrahim ni. Sehingga saya dapat rapat dengan dia sehingga begini. Perjuangan saya. Punca rapat. Punca dia daripada reformasi. Daripada reformasi. Ramai orang reformasi. Sampailah saya Ya, silakan. Punca dia tu daripada mana? Punca daripada rapat. Ramai orang rapat ni. Puncanya daripada reformasi. Awak tanya dengan baik, saya jawab dengan baik. Takkan saya nak kata saya rapat dia baru semalam. Ia daripada ini untuk perjalanan dia masa pergi pilihan raya. Saya mengikuti, tidak salah saya duduk di sini. Ada hampir 80 orang dekat restoran tu. Adakah saya salah? Nanti saya tanya dekat awak, Papa Momo. Adakah kamu boleh tergamak kamu membuat anak saya begini? Memalukan gambar. Kalau saya memalukan bini awak macam mana? Papa Pomo. Daripada mana datang? Tak baik. Saya tak mau. Saya tak mau benda ni. Saya tak mau berapa ramai main bini awak. Saya tak mau cakap. Tapi saya berdosa saya cakap. Papa Pomo. Nanti. Awak boleh tunjuk itu. Kalau saya beritahu bini awak punya ni macam mana? Jangan. Tak baiklah. Awak kaitkan dia. Awak kaitkan. Nantilah bagi saya jawab. Pasal awak tunjuk gambar tu. Bagi saya jawab. Bagi saya jawab. Awak duduk sekejap. Okey? Bagi saya jawab. Awak bagi saya jawab. Kenapa awak koyak? Relax. Adakah gambar itu membaikkan bagi diri awak itu untuk satu pertunjukan saya mengalah? Sampai mati saya kata. Saya memperjuangkan dengan nama Allah untuk apabila saya melihat bagaimana keluarga dia, terasa keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim dari kecil. Adakah saya boleh lihat sehingga besar Anwar tinggal dan saya memperjuang ikut dia? Salahkah gambar saya duduk? Sehingga dia melihat saya pergi mana, semasa pilihan raya saya ikut. Dia nampak saya duduk, sila duduk. Tak, itu salahkah saya duduk? Sedangkan 80 orang ada di situ, Papa Bomo. Ramai orang ikut. Itulah istimewanya Allah Ta'ala bagi kepada saya. Itu istimewa Allah Ta'ala bagi kepada saya. Apa salahnya duduk di situ? Apa salahnya? Di mana kesalahan? Mesti ada punca. Macam mana boleh dapat? Adakah Anwar sayang? Puncanya kerana saya mengikut Perdana Menteri pergi mana? Adakah sebab Anwar sayang kau? Anwar sayang saya? Takkan macam Ramlah sayang awak pula. Aku tanya saya tanya tu. Adakah Anwar sayang kau? Adakah Ramlah sayang awak? Macam tu takkan Ramlah Pondan boleh main awak? Adakah Anwar sayang kau? Adakah Ramlah Pondan tu boleh main awak? Menyatakan daripada Papa Bomo. Saya tanya soalan ni awak marah. Awak tanya saya bagaimana anak saya tu boleh duduk dengan saya sedangkan 80 orang lebih ada restoran itu.
Reformasi ikut daripada 98, reformasi selalu pergi hadir program Anwar. Adakah ini menyebabkan apa istimewanya Salim pada Anwar? Istimewa saya banyak menolong, pergi pilihan raya di mana pun saya ke hadapan untuk memperjuangkan nasib dia. Dan memperjuangkan, adakah salah saya memperjuangkan? Tapi saya tengok bila saya memperjuangkan, lagi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Lagi kuat negara ni, lagi kuat ekonomi, lagi kuat dia selamatkan negara-negara luar dalam peperangan. Jadi lagi saya terpengaruh dengan dia. Baba mau itu, Baba mau. Jadi maknanya keistimewaan Salim ni sebab Salim berada di Barisan Harapan untuk memperjuangkan Anwar Ibrahim. Ya, benar. Itu pendapat saya lah. Bagi memang kesayangan saya pemimpin yang dunia sayang. Bukan saya sayang, dunia sayang dia. Dan rakyat Malaysia. Tapi Lim, daripada dulu zaman aku blogger, aku tak pernah nampak muka kau Lim. Itu saya pun tak kenal. Masa tu awak umur berapa? Saya ingat 15 tu. Aku nampak kau lepas Anwar pada dah. Masa tu sekarang umur berapa awak? Sekarang umur berapa? Sebab gini Lim. Dah. Nanti. Saya tanya awak umur berapa sekarang? Sekarang aku umur 42. 42, masa tu baru umur awak 18 je. 25 tahun yang lepas, masa tu awak beringus, awak tak masuk politik. Kita cakap, kau ada di Istana Negara waktu angkat sumpah. Ya. Saya ada kerana saya memperjuangkan dan saya tahu bagaimana keseksaan Bila? Kena awak kena tahu, saya ni bukan calang-calang orang, saya baik dengan semua orang. Bila sebab Allah berada di Istana Negara ni? Tahun 2000, masa dia angkat sumpah, masa PH. Tidak salah. Suatu itu yang Salim ni apa istimewanya Salim di mata Anwar Ibrahim ni? Bukan di mata Anwar Ibrahim, di mata rakyat Malaysia. Sorry di mata rakyat Malaysia. Okey. Aku confuse Salim sebab kau rapat dengan Anwar Ibrahim ni pelik. Apa kau tanya soalan dia? Saya dah cakap banyak. Apa salah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia malaikat, dia Tuhan. Raja Tuhan ke? Saya boleh menghadap raja pun saya boleh menghadap sebab ini manusia. Salam, bro. Okey, soalan yang ke berapa awak nak tanya? Kita berdebat ni bukan berdebat tau, kita berbincang supaya kita tidak ada salah faham dan untuk menggaduh lagi di dalam TikTok. Okey? Silakan. Tadi kau sebut, kau cakap bini aku berapa orang main. Kan? Apa soalan kau ni? Itu yang saya dengar dikatakan Salim Cili kasih tahu apa nama dia yang awak kata dia fitnah. Baru saya tahu bermakna bini awak yang dikata GRL tu satu adalah betul, tidak, itu satu dosa besar kalau dia fitnah. Itu saya bertanya dekat kamu, adakah marah kamu kalau saya tanya macam tadi kamu tanya budak itu dengan saya? Ada tengok aku marah ke? Tak. Okey, steady bro. Macam ni lah kita berbincang. Saya tanya pendapat saya, awak tanya pendapat awak. Okey. Pasal kau cakap pasal bini aku tadi. Jadi aku dah tak heran dah fitnah si setan gemuk. Okey, alhamdulillah. Tak apa, kita doa yang betul-betul. Tapi tadi bila aku tunjuk kau gambar budak lelaki tadi tu, kau cakap anak kau. Ya. Daripada umur 14 tahun dia berduduk dengan saya sehingga. Tak. Kau tak kahwin lagi? Ya. Kau tak kahwin lagi? Saya memang tak kahwin. Saya tak ada anak. Inilah anak angkat saya supaya saya sakit demam dia jaga. Itu anak angkat lah. Ya, saya sakit demam dia jaga. Tak salah. Bukan anak betul lah. Ya, saya pun nak tanya kat awak boleh satu benda. Tapi saya tak mau tanya benda ni sensitif. Saya tak mau tanya. Tak apa. Aku nak tahu je. Anak angkat lah. Ya. Apa specialnya anak angkat ni di mata Anwar Ibrahim? Itu janganlah. Kau tak baik nak fitnah dia pula. Dia Aku tanya apa specialnya anak angkat kau di mata Anwar Ibrahim? Waktu saya berbincang dengan dia, anak saya duduk tak salah bagi saya. Apakah satu dosa besar duduk dengan sesama insan hamba Allah? Sedangkan Allah mahu kita berbaik-baik. Apakah salah? Tak ada. Okey. Tapi boleh sebab, tak ini sebab dia special sangat di mata Anwar Ibrahim. Itu bagi engkau sebab saya memperjuangkan pentas saya buat. Di mana pentas perjuangan saya menolong apa-apa pentas, sound system dan saya menjaga. Macam awak lah jaga. Ya apa salahnya? Dah salah di mana dia? Salah di mana? Adakah kamu nanti adakah kamu tengok dia dalam bilik? Adakah kamu tengok dia dalam katil nak memfitnahkan ataupun mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kau tahu satu dosa yang besar. Anak saya boleh kata Masya Allah, dia tidak pernah dekat dan tidak pernah buat sesuatu benda yang kotor mengelarang Nabi Muhammad SAW pada umatnya.
Jangan kita fitnah, tak baik Papa Bomo. Okey, soalan itu saya dah menjawab dengan terang. Ini kita tanya. Okey, kamu dah bagi tahu dekat saya. Pasal anak saya dah jawab, dan pasal itu pun saya dah jawab. Saya nak tanya ke awak pula Papa Bomo. Bila masalah saya buka kelab malam, saya buka arak, tolong bagi bukti kepada saya nama saya adalah dalam syarikat. Saya adalah seorang manusia yang paling kafir dan munafik kalau saya ada buka kelab dan seperti ayat arak semalam. Boleh? Karim. Saya dengar terkejut juga nama saya, tak tahulah, mungkin you cakap budak-budak, saya cerita, saya nak tahu juga benda ni. Ya. Itu sebab aku tanya kau, sumber kekayaan kau daripada mana? Sumber kekayaan saya daripada ayam, dan sekarang Allah bagi kat saya dapat buat restoran sehingga satu hari untung 5-60 ribu. Adakah salah? Berapa orang share dekat restoran ni? Kau punya seorang ke? Dua saja. Dua orang saja. Siapa sama lagi? Tak payahlah awak tanya, awak dah tahu saja. Awak nak kaitkan nama dia, nanti awak dah semalam dah cakap bermacam-macam. Jangan. Sekarang saya tak mau dia orang buat you. Siapa? Ya, Asbullah tidak salah. Isteri dia bersama dengan saya. Isteri dia ada 48. Asbullah Amla. Ya, isteri dia. Azbullah tidak ada kena-mengena. Tapi awak nak tarik dengan dia buat apa? Salahkah kami buka penjagaan? Nanti buka penjagaan jual nasi. Bukan jual dada. Suruh jual budak-budak jual dada. Kan? Buka arak. Kan? Pergi tempat judi-judi ambil duit. Pergi arak. Tak, saya tak mahu macam tu. Ya bang? Di ini penjelasan kita. Macam ni kan juga cantik kan? Cakap, kita tidak ada kurang ajar. Maki-memaki, okay? Kan you pun tak koyak, saya pun tak koyak. Ini kadang saya nak naik ruangan you kata tak boleh naik. Saya pun pening macam tu. You cakap pasal saya pun pening kepala. Ni brother. Saya kalau cakap tak isap rokok, boleh mati you, brother. Okay, you cakap pula saya tu. Okay, main rokok. Silakan Pak Bomo. Silakan Pak Bomo. Kita tadi lah, sorry. Ya. Saya tak tahu ya. Ya. Dah makan ke Pak Bomo? Tak makan je, jom kita keluar Ustaz pergi minum apa? Restoran kat mana-mana. Apa kita duduk? Kita minum, salam perkenalan. Salim. Saya baru, isap rokok pula. Tunjuk rokok bayar ni. Salim, aku dah buat report polis. Kau jangan agak. Aku dah buat report polis. Jadi biar aku serah kepada polis lah. Ya, okey. Buat, tak apa. Saya tak kisah, Papa Bomo. Saya cuma nak tanya kepada awak. Baru saya tahu Salim Kari yang buat dekat awak, yang mengatakan kepada awak, itu adalah fitnah bagi dia kepada awak. Saya baru kenal semua kan. Tapi yang menentukan itu apapun, ya Allah yang menentukan sama ada Papa Bomo, you menegak keadilan dan meneruskan dengan Tun Mahathir memperjuangkan. Alhamdulillah. Beginilah saya memperjuangkan kepada Perdana Menteri. Dia ada masing-masing punya pihak yang kita menyokong kan, betul? Tapi kenapa Salim kau mempertahankan Anwar Ibrahim banduan jenayah liwat? Okey. Adakah buktinya betul? Dalam penjara Sungai Buloh takkan kau tak borak? Okey. Itu adakah bukti betul? Dia boleh izinayakan bermacam-macam sewaktu powerful kita gunakan, salah guna. Apa pun boleh terjadi Papa Bomo. Kalau dia jadi seorang Perdana Menteri hari ini dia nak buat kamu macam mana pun boleh. Bila saya tanya dia, adakah Anwar ni seorang peliwat? Awak dah bagi soalan saya tak. Adakah Anwar ni seorang banduan liwat? Tapi bagi saya, dia dah menjadi Perdana Menteri, sama ada dia lewat atau tak, Allah yang menentukan dia sama. Tapi kenapa dia banduan liwat? Tapi kenapa Allah menjadikan dia Perdana Menteri? Adakah dia banduan liwat? Saya rasa itu satu fitnah yang amat besar sekali. Bagi saya lah. Mahkamah jatuhkan dia hukuman meliwat. Itu bagi saya, bagi awak kata betul terpulanglah pada awak sebab awak benci dia. Saya benci Tun Mahathir. Tapi adakah sekarang saya benci Tun Mahathir? Tidak. Tapi saya kesian dia diinayakan. Nantilah bro. Saya nak bagi. Tun Mahathir adalah memperjuangkan bapa bangunan. Tapi sayang terperangkap dengan orang jahat-jahat.
supaya menggila duit dia kan. Saya bukan kata kat awak jangan terasa, mungkin awak tak ambil duit Tun pula, betul. Tapi saya rasa kesian lah. Nantilah awak koyak pula saya kata macam ni. Sekarang ni, Anwar ni banduan jenayah liwat. Itu bagi awak, bagi saya. Mahkamah jatuhkan hukuman. Adakah kau tak percaya dengan undang-undang? Undang-undang, sebab tu undang-undang kamu selamat, kamu keluar masuk. Kamu keluar masuk dapat jamin. Adakah undang-undang itu adil? Sebab itu undang-undang tidak memihak kepada Perdana Menteri meninayakan kamu. Dia bebaskan perhakiman. Dia bebaskan, dia bagi. Dia tak mau tahu. Dalam isu liwat Anwar Ibrahim ni, mahkamah jatuhkan hukuman bersalah kerana meliwat 5 tahun penjara. Bagi saya berpuluh kali saya cakap satu penginayaan terpulang pada bagi you. You nak suruh saya ulang berapa juta kali? Tapi kau percaya tak Anwar meliwat? Saya tanya soalan. Percaya tak Anwar meliwat? Nanti saya tanya soalan. Percaya tak Anwar meliwat? Saya kata tidak. Tapi saya nak tanya awak balik. Boleh? Adakah kamu fitnah kepada saya di Sungai Buloh? Ataupun nanti. Awak tanya soalan tu, saya dah mengaku saya tidak akan memberi penjelasan itu tidak benar dan tidak betul. Satu fitnah. Dan saya tanya kepada awak. Adakah saya buka kelab malam tempat arak yang kamu kata tu? Lim, aku tanya kau meniaga apa? Kau duit banyak ni, kau bagi-bagi duit kat Indonesia baling-baling duit. Yang tu rezeki mereka, Tuhan bagi kat saya. Kamu tahu kalau saya buka akaun sekarang, siapa saja nak bagi, kamu tahu berapa puluh million saya boleh dapat sebulan? Banyak orang kaya-kaya nak menyumbang kepada saya. Saya kata menyumbang bukan kepada saya untuk saya membagi. Bagilah kepada engkau orang sendiri, kau pilihlah siapa orang susah. Kau bagilah sendiri. Tahukah berapa ramai yang nak datang, yang nak bagi sumbangan? Itu sama ada halal atau tidak halal. Ya, saya tidak berani ambil kerana saya tahu duit saya duit halal. Saya menjaga ayam, saya menjaga nasi. Duit keuntungan saya seorang. Ada anak angkat. Nantilah awak, saya cakap awak dah blok. Awak buat macam saya. Awak nak bagi saya jam. Saya cakap saya tak jam. Sebab aku tanya soalan. Kau cakap kau daripada Sumber kau jual ayam, Saloma Bistro, kekayaan kau. Ya. Tapi aku tak pernah tengok orang meniaga makan ke, meniaga ayam ke, pergi tabur-tabur duit, baling-baling duit. Tak ada, engkau je. Itu yang kau tak tahu. Hidayah yang Allah bagi ke aku, bukan aku penting duit. Aku pentingkan orang miskin daripada kekayaan aku. Sebab itu aku bukan gila duit. Aku hanya memberi rezeki kerana aku tahu itu milik Allah, bukan milik aku. Milik Allah. Aku mati dengan kain kapan yang kau bawa. Tapi aku tak pernah jumpa orang baling-baling duit. Itu yang kau tak pernah jumpa. Luar biasa yang Allah bagi dekat aku. Salim bin Abdul Rahman. Luar biasa ke luar tabi'i? Itu yang kamu tengok. Kamu tidak dapat terima. Kamu nak mengkecilkan saya. Janganlah. Saya tak memperkecilkan awak, Papa Pomo. Awak nak cakap elok, saya memberi penjelasan. Kenapa? Kamu tidak menerima Allah bagi kekuatan kepada saya untuk memberi kepada orang miskin. Kenapa saya tanya? Last soalan. Okey, silakan Papa Pomo. So kau ni straight ke bengkok? Okey, kamu kata straight ke bengkok. Saya nak tanya soalan yang kamu kata itu adalah Salim Karim memfitnahkan kepada awak. Dan saya kata saya adalah lelaki. Tapi bagi pihak kamu kata saya adalah kunyit, itu terpulang pada kamu. Betul ke kunyit? Saya. Betul ke kunyit? Ya, kalau kamu kata dan saya juga boleh kata kat kamu. Tak betul ke kunyit? Betul ke kunyit? Saya nak tanya, kalau saya kata saya kunyit, kamu ini adakah pondan yang Ramlah balai buntut awak di belakang? Kamu jangan tipu benda tu. Itu fitnah atau tak? Itu fitnah atau tak? Salim. Kau jawab dulu. Yang dia balas buntut. Yang dia balas buntut awak itu adakah fitnah atau tidak? Nak jawab lah ni. Tak, jawab. Adakah fitnah atau tidak? Tak, kau jawab fitnah atau tidak? Nak jawab lah ni. Cakap jawab fitnah atau tidak? Wallahi wabillahi watalahi, aku tak pernah main buntut, aku tak pernah kena balon dengan buntut, aku tak pernah kena balon, aku lelaki tulun, tak pernah main dengan jantan, tak pernah ada skandal dengan jantan, tak pernah mengunyit. Wallahi wabillahi watalahi. Alhamdulillah. Saya minta boleh tak saman? Boleh tak kamu? Boleh tak nanti boleh tak kamu saman Pak Salim Kari? Kalau kita tunjuk dia seorang fitnah pada kamu, boleh tak? Saman dia, kamu tunjuk anak jantan kamu, saman dia. Salim. Kan aku cakap tadi dia tu tak ada duit. Oh, dah, tapi saman dah supaya dia tu tunjuk yang dia ni fitnah kepada seluruh umat Nabi. Aku nak masuk belangkau ni sekarang. Aku nak menyatakan itu adalah satu fitnah. Aku cakap, tadi kau minta aku dah bersumpah ni.
Okey, Dia tak bagi ada saya. duit. Dia Okey, saya jawab dah. Saya jawab. Bagi aku cakap. Dah, awak dah terang. Awak dah terang dah. Saya dah faham. Awak Dia dah. tak ada duit. Cikgu Bat dah saman dia. Dah, saya tak mau dengar nama Cikgu Bat. Saya nak dengar nama dia saja. Aku bagi tahu dia tak ada duit. Oh, okey. Sampai tanpa notis kat rumah pun dia bagi tahu dia tak kena saman. Oh, okey. Dia tak ada duit. Dia ni hidup dengan duit. Jadi dia ni akan buat apa saja dengan duit. Sebab itulah dia sokong kau sekarang. Okey. Itu saya tak tahulah apa-apa. Okey. Dan saya soalan yang awak tanya saya, adakah saya kunyit? Tak. Hanya Allah tahu. Saya kata tidak sama sekali. Yang ada orang... Silakan tunjuk. Salim. Tengok. Kamu pula nak tekan. Kamu nak tekan saya di sini. Nanti saya... Salim, jangan tipu Salim. Kau jujur Salim. Kau aku bersumpah tadi tau. Wallahi aku berani bersumpah. Kalau kau bersumpah, aku turutkan sumpah awak. Saya juga bersumpah dengan nama Allah. Sekiranya saya ada dikatakan buat kepada laki ataupun laki buat kepada saya, Allah Ta'ala laknatkan saya. Kamu kena terima juga sumpahan saya dan sumpahan kamu. Aku tadi wallahi tau. Kau dengar ni? Kau dengar tak? Aku bersumpah dengan nama Allah. Jadi kau punya sumpah aku kena terima. Aku punya sumpah kau tak terima. Itu saya tak berapa pandai. Saya Islam tak berapa pandai sangat. Okey? Saya tak pandai nak jawab apa yang... ini awak nak tunjuk muka awak yang kononnya. Awak dah kata saya tak tahu. Saya tidak ada pelajaran. Cuma saya bersumpah dengan nama Allah. Dia sudah mencukupi. Salim. Member aku. Oh, okay. Member aku ni kau pernah try dia dulu. Dia mengaku kat aku. Dia beritahu dia pernah kena try dengan kau. Itu kata dia sebab awak mengasut. Saya pun tak mau nak cerita. Tak. Dia bagi tahu kau pernah offer dia job supply ayam 5,000 ekor. Dia pernah bagi tahu kat aku ni. Itu kata dia. Papa Bomo ada pernah saya buat apa-apa dekat dia. Cakap Papa Bomo. Dia tak jadi begini saja. Papa Bomo. Sebab dia lari Salim. Dia lari. Apa? Saya lari? Bukan. Member tu lari lah. Tak nak. Takut. Astaghfirullahaladzim. Itu kata-kata kamu Papa Bomo. Walaupun apa Papa Bomo, hari ni kita berdebat. Bukan antara gaduh satu sama lain. Habis lagi. Kau tak bersumpah lagi ni. Dah tadi saya bersumpah dengan nama Allah. Saya tidak pernah sekali saya buat benda ni. Hanya layanan kamu kata ini kau sembang Allah lah, Nabi lah. Lepas tu aku suruh kau bersumpah. Kau ni main kunyit ke tak kunyit kau ni? Cerita lah. Ya, aku dah bersumpah tadi. Kau nak tekan berapa kali? Adakah aku boleh tanya balik? Betul ke Ramlah balai bontot awak? Ramlah bawa masuk connect dia kepada bontot awak. Tadi awak bersumpah. Dan tadi saya kata itu awak bersumpah. Saya kata satu fitnah. Awak dah bersumpah. Saya akui. Salim, saya tanya, adakah... Okey. Apa kata-kata dalam video yang dikatakan Ramlah yang kamu main dia, kamu pegang dia punya betul atau tidak? Itu video itu tu. Adakah video tu edit? Okey, begitu kalau kamu hebat. Okey. Sekarang Salim, aku tanya kau Salim. So kau ni suka isap play ke tak suka isap play? Saya tengok kau dah telat. Kau dah bagi Ramlah main kau buat macam ni. Takkan kau Ramlah main belakang kau. Okey lah. Kau boleh hisap Ramlah. Kau boleh hisap Ramlah. Ni dah. Dah dengar ni. Kau boleh nanti di Singapura kita tengok bagaimana kau layan dan video itu terang menyatakan kamu hisap Ramlah punya Papa Bomo. Dan kamu pula Ramlah main bontot kamu. Okey. Kalau kamu nak cakap kau ajak saya lebih dari kau angkat ini Mamak Penang yang cakap lah bangsat, aku tak takut dekat kau lah, aku tak koyak sikit. Kau ini betul-betul kau ni sekarang aku nak tanya kat kau tanya soalan kat aku dah bersumpah. Tapi kau nak suruh aku mengaitkan sekarang gambar Ramlah. Okey. Sekarang ni kau nak tengok gambar kau tengah Ramlah tengah tolak kau. Kau nak tengok? Kau nak tengok gambar tu tak? Tak, nanti kau nak tengok gambar tu sekarang. Keluarlah gambar apa pun nak keluar lah. Okey. Sekarang kau nak tengok. Ni ada soalan, sekejap. Isa. Tanya dia, kenal tak Syabil, Syafiq, Syahir, 3 adik-beradik pernah offer syarikat. Pernah bawa ke Wistana Hotel. Saya rasa saya tengok kamu kenal atau tak kenal, ingat atau tak ingat 3 nama ni. Tidak salah, saya kalau kenal pun saya kata tidak pun, saya rasa
Apa satu kesalahan saya kenal nama Allah semua? Bukan. Sekarang ni aku tanya kau kenal tak Saya tidak berapa kenal nama lah, tetapi banyak orang klien yang datang kat saya. Ini budak 3 beradik ni, kau jumpa mak bapak dia, kau nak jadikan anak angkat. Tapi apakah salah saya jadi anak angkat? Kamu salahkah kerana saya tidak ada sewaktu bila saya tua nanti orang akan simpankan jenazah saya? Apa yang kamu nak? Saya tanya soalan Ramlah dan video Ramlah. Sekarang ni, kenapa kau nak ambil budak lelaki jadi anak angkat? Takkan perempuan nak bawa lori, nak bawa kereta? Bini awak boleh bawa kereta, mai kerja dengan saya. Tahu pun. Kamu tahu saya boleh main juga wanita. Wanita pun saya boleh juga. Sekarang ni, kenapa kau nak ambil budak-budak lelaki jadi anak angkat? Macam ni, Papa Bomo. Macam ni saja. Kamu tanya soalan anak angkat. Ya, adakah tanya saya balas dia? Tidak. Tanya kepada dia, bukti kepada saya kalau kamu anak jantan. InsyaAllah kita temu lagi. Papa Bomo. Okey, saya pun tak mau nak buang masa nanti lebih besar Papa Bomo. Saya tak lari ya. Saya tak lari ya. Jangan lari. Lari ni. Bukan, soalan-soalan. Kamu dengar, soalan-soalan yang kamu tanya ni. Jangan lari. Engkau hari-hari kau bagi tahu bawa bisi. Aku takut. Kau tak boleh bisi. Kau ni boleh bisi. Engkau jangan lari. Soalan lelaki, kenapa kau ambil budak lelaki jadi anak angkat? Berapa ramai anak angkat lelaki kau? Bagi tahu, berapa ramai anak angkat lelaki kau? Mungkin lebih daripada 1 juta orang. 1 juta orang yang saya anak angkat. Salah? Salah seorang. Nama Willy dekat Indonesia yang kau bagi BMW tu anak angkat juga. Apakah salah saya mengambil untuk dia mengenali supaya saya dapat orang miskin untuk menolong lebih banyak? Bermakna yang kau bagi BMW dekat Indonesia tu pun anak angkat juga? Ya, tidak salah. Kerana dia lebih mengenali orang miskin. Kenapa lelaki? Okey, saya melihat Willy Salim boleh saya buat satu sumbangan bisnes bersama dia dengan follower yang besar. Mungkin saya boleh buat ubat gigi ataupun apa-apa yang lain. Adakah salah saya berbaik untuk saya keluarkan produk-produk saya? Tapi kenapa lelaki? Kerana dia betul-betul TikTok yang paling top, dia dan isteri dia. Takkan saya nak ambil Papa Bomo pula. Gila, Papa Bomo nak jadi awak kan kawan saya ni. Ya Allah, boleh jadi saudara. Kau nak try aku kau agak-agak muka macam ni aku nak try. Macam sampah aku tengok. Tak apalah Papa Bomo. Aku tengok kau pun dah macam... relax. Tak apa. Saya tak nak buang masa dengan awak. Saya tak nak buang masa dengan awak. Saya rasa saya tak buang masa. Ingat, penonton, saya tidak koyak. Tapi saya tengok dia menanya soalan-soalan, saya jawab. Tapi dia mengeluarkan fakta. Willy Salim, anak Jamal Abdillah, Hakim Rosli lah, bermacam. Ada video tu. Tapi mereka semua tidak berdosa, kamu terimalah. Kerana mereka mencari rezeki yang halal. Tanya mereka dan korek lubang sampai cacing. Pernahkah saya buat sesuatu benda pada mereka, Papa Bomo? Ingat-ingat Allah saja. Saya Salim Abdul Rahman, Papa Bomo. Jangan lagi. Saya buang masa. Nanti kamu nak cakap temuan. Takut. Sembang kencang takut. Saya takut ke awak? Awak ada di bawah. Nak lari lah. Ada di bawah telapak kaki saya. Kalau awak nak tunjuk, awak kurang ajar. Dia ada di bawah telapak kaki saya. Nak lari dah. Relax. Okey, Papa Bomo. Papa Bomo begini saja. Saya tidak mau layan orang yang nampak garang tapi disumbat bontot koktel yang besar. Wallahi wabillahi watallahi. Kamu boleh wallahi macam tu. Kamu wallahi dekat Najib, dekat Mahathir, dekat macam-macam. Tak berani. Tak payahlah kau tak payahlah. Okey? Baik, itu saja Papa Bomo dari saya. Saya tidak kalah tapi kamu tidak point nak tanya kepada saya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Papa Bomo, ramlahku cantik. Takut, Salim. Tak takut, buang masa. Ini bukan buang masa. Kita tanya soalan. Isai. Kau dengar aku cakap ni ya, Papa Bomo. Kau bukan lawan aku, Papa Bomo. Kau ada di bawah telapak kaki aku. Kau kecil, Papa Bomo. Panggil, naik berdebat kau tak bagi. Hari ni kau panggil. Kau tak koyak sebenarnya habis-habis. Betul hisap. Saya, tapi kau hisap Ramlah ni lagi besar. Ramlah ni itu kata kau. Adakah kau boleh kata aku sumpah tak betul? Aku tanya kau urut Ramlah punya sampai macam ni kau bubur dalam mulut kau. Ramlah tolak di belakang kau macam mana? Itu saja. Bye-bye Papa Bomo. Love you Papa Bomo. Jangan lagi.
Aduh. Apa dah jadi? Jap. Pakai speaker balik. Salim lagi lah. Salim. Jap Jap. Masuk balik. Pakai mic balik. Jap Okey. Suara mic tak? Test. Suara mic ke tak? Yes. Tolong. Suara mic ke tak? Test. Suara mic muka buku. Muka buku suara mic tak? Ya, nak tengok muka buku suara mic tak? Itu okey, muka buku. Facebook. Ya, komen kat Facebook. Terus petik nama 3 orang nama tu, 3 adik-beradik tu. Sepetik nama 3 adik-beradik tadi lah. Kan? Syabil, Syafiq, Syahir. Sebab dia mesej je. Ini pengakuan daripada mereka yang hampir jadi mangsa. Pengakuan mereka yang hampir jadi mangsa. Hampir. Anak angkat lah. Modal dia nak angkat je. Modal dia nak angkat je. So, saya tanya. Kan? Bukan main lagi. Kita bersumpah. Saya bersumpah. Wallahi wabillahi watalahi. Saya tak pernah main bontot. Tak pernah bagi bontot ni kena balon. Saya tak pernah ada skandal dengan maknya ke jantan ke. Tak ada. Tak ada itu semua. Tak ada. Lelaki sejati, lelaki tulen. Kan? Pecinta wanita. Ni muka ni. Muka pecinta. Tengok betul-betul muka ni. Tengok muka ni. Ni muka pecinta wanita. Tahu tak? Tapi bukan jantan kepret. Bukan jantan Casanova. Tak ada. Kita tak ada bermain cinta. Tapi muka ni memang muka perempuan lah. Dia lari. Itulah. Lain kali jangan ajak Salim. Dia ginilah. Kepada semua guys. Amar makruf nahi munkar. Kita ni kalau benda tu betul, kita jalan je. Kalau benda salah, kita kena lawan. So macam Salim ni, dia, kau tengok tadi. Sumber kekayaan, rezeki daripada Allah. Semua orang rezeki daripada Allah. Oh, saya ada jual ayam, saya ada restoran 40,000, 50,000 satu hari. Engkau orang nak ke bagi-bagi duit, lama-lama duit daripada penat lelah kau? Come on. Korang kerja keras, berniaga, korang nak ke pergi bagi-bagi duit, lama-lama duit, tabur-tabur duit? Hasil usaha penat lelah kau, korang nak ke? Korang buat ke? Tak buat, babe. Melainkan, duit tu duit haram. Duit tu duit tak betul. Itu yang korang sanggup tu, kau labung, kau baling apa semua. Sebab sumber haram. Dia kata, mana apa berniaga arak apa semua. Kita tahulah. Dia berniaga apa. Macam mana rapat dengan PMX? Tak jawab. Macam mana boleh kenal dengan PMX? Cerita dalam penjaga Sungai Buloh? Tak nak cerita. Itulah Salim. Lepas tu suruh saman si cium spender tu. Guys, itu pun fitnah. Tun Mahathir pun dia fitnah tu. Orang macam gitu tu. Tapi itulah. Binilah berapa banyak orang main tengok fitnah ni. Berulang-ulang. Salim. Dia tengok lagi ni. Salim Abdul Rahman. Report polis jalan tau. Last tadi koyak Salim. Lain kali Salim. Tak pandai main jangan dik. Goyang dik, goyang. Tu goyang lah tu. Goyang. Aduh. Apa tu? Apa pin tu? Tengok pin. Apa ada benda dekat pin tu?